Yang TikTok Malaysia ni mana ada tentera IDF-nya. Tapi cerita ni dimainkan. Itu sebab dia orang sekarang ni mana yang tak sokong Anwar Ibrahim, ini ejen 8200. Isyam Jalil mula-mula kena. Jebat Derhaka kena. Sir kena. Ni yang terbaru saya tengok tadi. Abang Roy pun kena. Dia pun dah kena dah. Jadi kepada rakyat Malaysia, tolong bijaksana. Jangan masuk dalam perangkap. Saya nak bagi korang evidence supaya korang dengar dan korang fikir. TikTok ini dikuasai oleh pro-Palestin. Pro-Israel ni 1% saja, 1% saja. 70% dalam TikTok ni seluruh dunia pro kepada Palestin. Bukan pro kepada Israel. Ini bukan cakap kosong, ini cakap pakai fakta. Pakai data. Bukan main sembuh je. Ni. Bagi korang dengar. Korang baca. Mungkin bahasa Cina lah. Tapi ada subtitle. 带团也盯着 TikTok， TikTok 上面支持加沙走廊的70%，然后对不起，支持以色列不到1%，70-1。你说犹太人怎么受得了 ？TikTok 无意中就得罪犹太人，犹太人的力量在美国绝对比川普更可怕。对了，所以现在一发动，你看两党都赞成了，为什么？以前两党不是问题吵来吵去吗？没什么吵了，就是犹太力量在后面推。因为那为什么会弄出说，要么你收摊子，要么你卖给美国人？其实不是，卖给犹太财团。就没事了。很多的犹太团也盯着 TikTok，TikTok 上面bukan US punya, China punya. So diorang sendiri bagi tahu 70% pro kepada Palestin. 1% je kepada Israel. And then itu sebab kenapa Netanyahu sampai nak beli TikTok. Kenapa dia nak beli TikTok? Kita fikirlah. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.